Assalamualaikum. Selamat tengah hari rakan sahabat. Terlebih dulu saya nak beritahu, kalau saya buat video menggigit tu, saya minta maaf sebab saya ni OKU fizikal. Nampak tangan saya pun dah cacat. Ini bukti dia. Yang mana selalu kita kecam tu, hati-hati. Nampak? Ini bukti. Okey rakan sahabat, yang mana nak tembak ikan batin, saya nak bagi tahu tempat yang berbatu tu, kalau nak tembak, sahabat paling jangan sampai batu tu jatuh dalam air dulu. Sahabat tarik, bagi air tolak batu. InsyaAllah tak akan sangkut. Itu cara-cara nak tembak ikan batin. Sebab saya buat video ni bukan apa, nak tunjuk cara menembak ikan batin. Tempat yang berbatu tu selalu saya tengok sahabat paling sangkut. Ni elak daripada sangkut, paling batu tu jatuh, jangan sampai batu tu jatuh ke bawah. Jatuh dalam air, tarik sikit. Elak daripada air tolak batu, batu tu jalan lah. Tak akan sangkut. Percaya je kat saya. Kalau sahabat nak cuba, cubalah buat macam saya. Macam ni. Ni saya tunjuk contoh tarik sikit. Tarik macam tu je. Tembak tak? Sama macam biasa. Kalau ada ikan, confirm kena. Jangan risau. Dia takkan sangkutnya. Ni sahabat paling nak biar batu tu jatuh rapat ke bawah, sangkutlah dia. Okey, semoga bermanfaat pada sahabat semua ya. Assalamualaikum.